As, Im ikhlas nak jadikan As sebagai isteri. Kita kahwin, As. Awak kat mana? Saya tak ada niat pun nak buat awak risau. Jiran awak cakap ada orang ambil awak dan kata mahal. Siapa tu? Oh, tu kawan lama saya. Dia datang melawat. Lepas tu dia tiba je saya pengsan, Wak. So, dia orang bawa lah saya pergi klinik. Saya risaulah, Wak. Saya rasa macam orang jahat tu kan. Macam ada dekat area sini je. Okey, macam ni. Kunci pintu rumah awak, mungkin semua pintu awak kunci. Phone pegang tau. Im tahu Im bukan lelaki yang sempurna. Cinta Im pada As benar-benar. Cerita saya tak pernah main-main. Sebab tu saya nak halalkan awak. Ya Allah, apa aku buat ni? Patutnya aku bagi tahu je kat Fahim yang aku dah ada Alim. Selalu mulut aku ni tak boleh nak cakap. Aku boleh je hidup susah dengan Alim.